Awak ni kawan sekelas saya dulu kan? Wah, maksudnya Aisyah lah doktor baru kat hospital ni. Tahniah Aisyah sebab dah jadi doktor. Kesiannya Yen jadi jururawat je. Sekarang Yen kerja bawah Aisyah. Cepat pergi buat kopi untuk Aisyah. Ramai pesakit tengah tunggu Dr. Aisyah tu. Aisyah malas nak kerja hari ni, bos pun tak ada kat hospital. Tapi walaupun bos tak ada, kita tetap kena tolong pesakit. Jangan ajar-ajar Aisyah, Yen tu jururawat je. Jadi awak lah doktor baru tu ya? Siapa suruh awak masuk sini? Jangan kacau saya nak buat TikTok ni. Tapi, keluar! Jangan kacau saya. Selamat pagi Dr. Aisyah. Bos hospital akan datang hari ni. Alamak, kalau macam tu, Aisyah kena pura-pura rajin kerja. Awak ke bos hospital ni? Saya tengah cari jururawat Yen. Bos, saya nak bagi tahu sebenarnya Yen selalu malas dan tak buat kerja. Itu tak betul. Hei, jangan dekat dengan bos kami. Berani awak cakap macam tu. Dia ni ibu saya. Dia ibu bos? Sebenarnya Dr. Aisyah yang malas. Dia tak layak kerja kat sini. Jangan percaya ibu bos tu menipu. Ibu bos tak menipu, saya ada bukti Dr. Aisyah tak buat kerja. Macam mana ni? Siapa setuju Aisyah kena pecat?